Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayati, orang panggil Kak Yati je. Saya nak share lah pengalaman saya minum BKF ni dengan VR4. Tak sampai 2 minggu, baru dalam 1 minggu macam tu. Tapi saya dah dapat rasalah kebaikan BKF dengan VR4 ni. Mana sebelum ni saya tak boleh nak bersila macam ni. Masya-Allah. Bila saya makan, saya akan lunjuk kaki macam tu lah, makan macam tu. Jadi macam bila anak-anak datang nak makan macam tu, rasa susah lah. Malu pun ada. Kalau kat majlis-majlis pun memang kena duduk atas bila makan. Tapi Alhamdulillah lah, sebab lepas saya amalkan ni, sekarang saya dah boleh duduk bersila. Dan memang Alhamdulillah, saya mungkin dah bertemu jodohnya untuk saya dapat lebih. Okay, sebelum ni Akak ada tak try inisiatif lain? Sebelum ni saya ada pergi fisio lah, dalam 2-3 bulan macam tu pergi fisio. Tapi tak ada apa perubahan. Masih tak boleh nak bersila. Sebab lagi satu masalah, bila saya untuk bila solat, sujud ke apa, saya tak ada masalah. Saya bila lepas solat tu kita nak mengaji, tak boleh nak duduk bersila. Jadi saya kena runjuk kaki macam tu sambil mengaji. Itu memang macam agak susah jugalah. Tapi Alhamdulillah, selepas saya jumpa dengan WKF ni dan VR4, saya dah boleh bersila macam biasa lah. Alhamdulillah. Akak menanggung sakit yang tak boleh tu berapa lama Kak? Dalam 2 tahun dah. 2 tahun. Sebab sebelum tu saya memang saya tak ada apa penyakit, tapi sejak disahkan ada kencing manis, ada darah tinggi, kolesterol tu mungkin dari kesan ubat yang akak minum tu yang jadi akak dah ada sakit-sakit tulang lah apa tu, tak mungkin efek daripada ubat-ubat tu. Ya, dengan izin Allah, setelah Akak amalkan VKF dengan VR4 selama seminggu ke 2 minggu? Kalau ni dah masuk 3 minggu dah. 3 minggu. Dengan izin Allah, Akak sakit yang Akak tanggung selama ni, Akak punya betis tegang, lutut sakit, dah tak boleh lipat. Alhamdulillah sekarang dah boleh bersila ya. Alhamdulillah dengan izin Allah. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih Kak. Ya,